Ini adalah untuk ataupun separuh akhir yang kedua, yang mana hanya 4 saja pelumba yang kelihatan, yang Gita dari Johor antara pelari yang ada. Memerhatikan juga Komati dari Perak 206, beliau antara leaders dalam acara 400 meter. Begitu juga dengan Marisa Maisyara dan juga Syifa Raisha. Tiada. Dan menyaksikan di bahagian depan Syifa Raisha 619 memimpin terlebih dahulu dari Sabah sambil dikejar oleh Gita dari Johor di belakang, dan kemudiannya ada Marisa Maisyara dari Terengganu di kedudukan yang ketiga, memimpin memasuki 400 meter yang terakhir. Dan Gita membiarkan saja terlebih dahulu, tapi sudah pastinya akan ada kejaran daripada Gita dan juga Marisa di belakang. Dan memasuki 100 meter yang terakhir, atau 200, 300 meter yang terakhir. Sudah pun meninggalkan Syifa Raisha. Dan di belakangnya masih lagi Marisa dari Terengganu. Tapi dalam 100 meter yang terakhir, 200 meter yang terakhir, kita menyaksikan 2 minit sudah pun dilepasi. Dan Gita Sivaraja yang memimpin daripada 300 meter yang terakhir terus saja tidak memberikan sebarang ruang, sampai Marisa Maisyara juga sudah pun meninggalkan Syifa Raisha. Tetapi mereka akan menjadi 1, 2, 3 dengan Gita Sivaraja mendapatkan kedudukan yang pertama, dan kemudiannya Marisa Maisyara di kedudukan yang kedua, dan 619 Syifa Raisha di kedudukan yang ketiga. Jadi ini adalah keputusan untuk anda. Gita 2 minit 19.53 saat, Marisa Maisyara 2 minit 22.36 saat, Syifa Raisha di kedudukan ketiga 2 minit 23.35 saat, Komati 2 minit 48.70 saat di kedudukan yang keempat, dan Kapitan Jali tidak memulakan perlombaan.